Pernah tak anda terfikir, dunia yang kita duduk setiap hari ini sebenarnya penuh dengan fakta pelik dan luar biasa yang ramai orang tak pernah tahu? Inilah dia, 10 fakta yang mungkin menarik untuk anda tahu. 1. Pokok lebih banyak daripada bintang. Walaupun kita selalu bayangkan langit penuh dengan bintang, sebenarnya jumlah pokok di bumi dianggarkan sekitar 3 trilion. Dalam Milky Way pula, hanya ada kira-kira 100 hingga 400 bilion bintang. Maksudnya, bumi kita ni sebenarnya lagi padat dengan kehidupan berbanding apa yang kita nampak di langit. Ini juga tunjuk betapa pentingnya hutan untuk keseimbangan dunia. 2. 90% lautan masih misteri. Lebih 90% lautan dunia masih belum diterokai manusia. Ini sebab tekanan air yang sangat tinggi dan teknologi kita masih terhad untuk pergi terlalu dalam. Bayangkan, mungkin ada ribuan spesies pelik yang kita belum jumpa lagi. Lautan sebenarnya lebih misteri daripada angkasa lepas. 3. Negara tanpa tentera. Iceland tidak mempunyai tentera tetap. Mereka hanya bergantung kepada polis dan kerjasama pertahanan dengan negara lain. Menariknya, negara ini tetap antara yang paling aman di dunia. Ini membuktikan keselamatan bukan semata-mata bergantung kepada kekuatan tentera. 4. Gurun boleh jadi sejuk beku. Ramai ingat gurun sentiasa panas. Tapi Sahara Desert boleh jadi sangat sejuk pada waktu malam, sampai bawah 0 darjah Celsius. Ini berlaku kerana gurun kurang awan dan kelembapan. Jadi haba cepat hilang selepas matahari terbenam. 5. Everest bukan yang paling tinggi. Sebenarnya, Mount Everest memang gunung tertinggi dari paras laut. Tapi kalau kira dari dasar laut hingga ke puncak, Mauna Kea di Hawaii sebenarnya lebih tinggi. Cuma sebahagian besar gunung tu berada di bawah laut. 6. Negara besar tapi satu zon. Masa China sangat luas, tapi hanya guna satu zon masa sahaja untuk seluruh negara. Ini menyebabkan ada tempat yang matahari terbit sangat lambat atau awal berbanding waktu jam biasa. Agak pelik untuk kehidupan harian. 7. Air panas membeku lebih cepat. Fenomena ini dipanggil Mpemba Effect, di mana dalam keadaan tertentu, air panas boleh membeku lebih cepat daripada air sejuk. Saintis masih kaji kenapa ia berlaku, tapi ia berkait dengan penyejatan dan pergerakan molekul air. 8. Bandar paling ramai penduduk. Tokyo adalah kawasan metropolitan paling padat di dunia, dengan lebih 30 juta penduduk. Bayangkan, satu bandar dengan populasi lebih besar daripada banyak negara. 9. Dunia penuh gunung berapi aktif. Terdapat lebih 1,500 gunung berapi aktif di seluruh dunia. Setiap tahun, beberapa daripadanya akan meletus. Ini menunjukkan bumi kita masih hidup dan sentiasa berubah. 10. Benua bergerak tanpa kita sedar. Bumi kita sebenarnya sentiasa bergerak melalui proses yang dipanggil plate tectonics. Benua seperti Asia dan Amerika bergerak beberapa sentimeter setiap tahun, lebih kurang kadar kuku manusia tumbuh. Jutaan tahun dahulu, semua benua bercantum menjadi satu daratan besar yang dikenali sebagai Pangaea. Pergerakan ini juga menyebabkan gempa bumi dan gunung berapi berlaku. Maksudnya, walaupun kita rasa bumi ini statik, sebenarnya kita semua sedang bergerak perlahan-lahan setiap hari tanpa sedar. Dunia ini sebenarnya jauh lebih pelik dan menakjubkan daripada yang kita nampak setiap hari. Dan ini baru sikit je daripada rahsia sebenar bumi. Jadi, untuk mendapatkan lagi fakta menarik, sila like dan subscribe.